Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jam baru pukul 7.04 pagi dan saya telah berada di fakulti sebab ada nak buat kerja sikit, awal sikit. Tak adalah awal sangat, ini memang waktu saya datang ke pejabat pun. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya just nak berkongsi. Ya, kita tengok ada orang tak? Tak ada orang lagi. Okey. Saya nak berkongsi cara-cara untuk anda yang sedang bekerja, bagaimana untuk kita prioritisekan kerja kita dan kita tahu apa kerja yang perlu kita buat dulu, apa kerja yang boleh kita tangguhkan sekejap dan apa kerja yang kita memang kena fokus, kena selesaikan. Tak ada orang, babe. Okey. So, saya sejak daripada dah 15 tahun saya menulis dalam kertas nota kecil begini. Okay. Ini semuanya adalah task yang saya perlu lakukan. Bukanlah urgent, tetapi setiap apa yang saya ingin lakukan, saya akan tulis dalam kertas begini. So, setiap kali dia dah habis, saya akan tikkan. Yang merah macam gini, saya akan tikkan dan dia akan hidup lah. Kertas ni akan hidup, dia akan open sebab dia akan lagi ada banyak. So, kita akan tukar kepada kertas-kertas yang baru sekiranya dah habis, dah selesaikan apa yang kita dah buat. So, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kita disiplinkan diri kita, untuk kita tahu, kita ingat apa perkara-perkara kerja yang kita kena buat. So, ada kalanya macam dulu saya pernah tengok rakan-rakan saya pun, saya sendiri sukar untuk kita nak ingat apa kerja yang kena buat. Lepas ni nak kena check apa, nak kena pergi audit ke, nak pergi inspection ke apa ke. So, dengan adanya kata-kata nota kecil macam ni, ataupun anda boleh juga guna buku-buku nota untuk menulis. Bagi saya senang juga pakai kertas. Prioritisekan kerja anda supaya kita boleh ingat, kita boleh tahu apa yang kita nak kena buat dalam sehari tu. Kadang-kadang kertas begini, ini sampai seminggu ni. Kalau tak 2 minggu pun baru nak habis. Itu pun tak habis, dia tambah lagi. Okay? So, itulah dunia kehidupan. Dan kita janganlah bunguk-bunguk sangat. Hidup ni simple, career kita pun simple sangat. Kita buat saja. Okay? Assalamualaikum.